Sebelum nak tengok video tu, bolehlah tekan button subscribe, like dan share. Subscribe tu free je guys, free je. Korang tekan button subscribe tu dari merah ke kelabu. Kalau dah kelabu jangan tekan lagi, nanti jadi merah balik. Okey, tu je lah. Jom tengok video. Bang, cuba review gambar Gojira. Jom kita cari, jom! Jom kita try cari. Nampak macam banyak je gaya, tapi macam bersepah je semua ni. Aku malas gila nak kemas semua ni. Nampaknya gayanya macam tak nampak batang hidung gambar Gojira ni. Aku pun tak ingat lah aku ada ke tak. Tak pasal 2-3 pagi aku cari kaiju untuk korang ni. Kalau tak follow juga aku pun tak tahulah. Nampak gayanya macam ada kat kotak ni. Ada ke? Tu nampak gaya macam ada warna hijau tu. Ni lah ada gambar Gojira yang muncul di episod 14 siri Ultraman 1966. Ni aku tunjukkan secara perlahan-lahan supaya korang boleh menikmati gambar Gojira ni. Kita tengok detail dia pun agak mantap juga. Dia punya bersisik-sisik tu sama macam dari siri, tapi ekor dia macam agak pelik sikit. Macam ada mulut kat bahagian ekor dia kan. Kat bahagian bawah dia ada garis-garis sama macam dalam siri dia. Bahagian atas ni kau nampak macam ada belah ni kan. Dalam siri dia ada keluar air pancut dekat situ. Dan nama pun Sofubi. So material dia lembik dan lembut macam ni lah. Kat bawah tapak kaki ni kau nampak tak? Dia tulis apa? Bandai Japan 1993. Dah 32 tahun 33 tahun. Pada-pada lah korang kira je. Masalah Natang ni makanan dia mungkin masih biasa. Kristal, belian, intan belian semua makanan dia. Macam tak ada benda lain nak makan. Aku tengok dia punya saiz dia pun agak besar. Kalau tapak tangan ni nampak dia full. Faham tak? Gambar Gojira ni saiz dia 6.5 inci. Ni aku compare dengan kaiju 65 inci yang berdiri ni. So macam inilah kalau bila di-comparekan. Cara gambar Gojira dikalahkan oleh Ultraman cara dia macam ni. Ni aku saja je guna mesin Ultraman. Ultraman yang Hayata ada je Type C, ada 2 kat bawah tu. Satu tu ada Type A yang muka kedut tu. Aku saja je guna mesin Ultraman sebab aku nak ambil. Cara dikalahkan kan macam ni